Tapi sebenarnya adalah yang korang selalu buat. Wah, yang ni yang besar sikit. Wah, suka lah orang kan dapat squishy. Okay, perang kereta kan. So, ibu macam tak sabar nak unboxing. Ada satu ni, dia tulis kat sini, back the room. Dia macam accessories back room. Okay, tapi sebenarnya adalah yang korang selalu buat. Wah, yang ni yang besar sikit. Wah, suka lah orang kan dapat squishy macam ni kan. Wah, boleh tengok lembut lah. Sabar. Kita buka dulu. Jadi korang boleh picit lah dia kan. Wow. Okay. Ibu beli yang jenis yang besar 400 gram. Ni ke yang korang duk kata dengan ibu? Belilah yang butter ibu. Belilah yang butter. So ni lah yang butter ya? Tu dia. Ramai. Beli butter. Contoh. Wow, sangat sedapnya. Okay, boleh picit. Yang tu ibu beli dekat beg kuning tu. Okay, beg kuning tu ibu beli kat situ. Okey ke? Okey, best. Tunjuk dalam situ. Dia bunyi dia macam ni. Korang dengar ke? Dia ada bunyi dia. Tapi dia ni memang kakak suka dah ni kan. Diorang suka buat benda ni. Korang buat pakai apa? Pakai kertas. Lepas tu letak dengan kapas kat dalam tu kan. So ni ibu dah beli dah. Korang boleh lah squish dia kan. Korang kakak nak rasa. Kita nak rasa juga. Okay, ibu beli kat beg kuning tu. Tak adalah mahal sangat. Okey lah, murah lah. Ibu beli yang paling besar. Boleh sedap. Jangan gaduh. Banyak. Diorang ni banyak squishy. Okay, ibu tak boleh beli yang butter ni. Dia dapat seorang tak boleh. Sebab banyak sangat squishy. Diorang boleh sharing. Ibu rasa ibu lebih prefer beli benda ni satu. Lepas tu kita akan beli benda yang design lain, corak lain macam tu. Barulah best kan. Ni kalau ni kakak satu, adik satu. Lepas tu yang lain kakak satu, adik satu tak best. So macam ni kita boleh sharing. Nampak tak? Comel korang. Korang boleh klik kat beg kuning korang yang butter ni. Kalau korang suka yang butter ni. Dia macam ni. Nampak tak? Tak tu. Okay, beg kuning korang. Bau dia bersedap korang. Bau butter.